Base. Mak dengan nampak anak, mak atas. Mak atas je satu je. Satu je atas. Itu lepas tu Mak Hitam. Mak Hitam masa tu dah kahwin? Semua belum kahwin. Pak nak pergi punya belum kahwin semua. Lama lah. Kira semua yang dah kahwin. Lona sama Mak Sapi. Yang lain ada kat kampung. Baru tengok. Lagi lajak pun belum kahwin masa tu? Dah. Dia dah kahwin, dia baru kahwin lah. Lagi bila dia orang anak pergi Singapura tu Mak Hitam Janak kahwin dengan orang yang kerja dekat Naval Base Polis. Pernah kahwin? Dia dah kahwin Mak Hitam. Sebelum kahwin dengan Arun tu? Dia kahwin dengan Arun lah. Arun tu kerja Singapura. Dia kerja Naval Base Polis. Dia tu rumah laki Mak Hitam tu dah atas rumah tu. Itu Mak Hitam itu. Oh, ni Mak Hitam Jainab. Kita adik-adik kita. Mak Hitam itu lain. Habis Pak nak pergi Singapura, duduk Singapura Naval Base. Sana ada dan dia Mak Luna dah dapat apa suami dia dapat suami Naval Base, kerja polis juga. Bukan Hasan lah kan? Hasan lah. Hasan polis ni? Polis. Kemudian Abang Arun itu yang mengatas kat Kak Jenab kan. Dia pun polis ke sana juga. Habis Pak Alang Mamat. Dia pun dapat polis. Itu dia semua polis. Jadi itu Mangga Sapi, ni laki dia driver tapi dalam dia. Jadi Pak nak sampai sana ada 4-5 tempat kan. Berpusing lah pergi sana pergi sini lah. Dalam 2 tahun macam tu. 14, 15, 16 dalam 3 tahun. Habis minta kerja kat dalam lah, kerja Naval Base. Jadi macam apprentice lah. Kerja tu lah, kerja. Lepas tu kerja. Boleh pula Naval Base dia boleh masuk tu, dia kira daripada mana? Boleh speaking ke apa? Untuk Naval Base apprentice. Apprentice dia speaking lah. Macam 3 tahun 4 tahun sana banyak belajar sikit orang putih lah. Kemudian masuk apprentice dah dapat kerja daripada mula itu sampai masuk, sampai dapat jadi supervisor, sampai dapat jadi foreman. Lepas itu terus kerja sana lah. Itu je lah Sembawang kan? Sembawang Syariah. Itulah tak ada harapan tu. Kira sikit ngajuk lah kan. Tak ada tempat. Habis